faham. Jadi kena 1 jam belajar. Jadi lepas 1 jam tu break tu makan lah? Tak, break macam diam je. Kalau dah pukul 1 baru makan. Oh, diam je? Tak buat apa? Macam rest. Kalau dah pukul 1 baru kita makan. Makan dekat kantin? Ke kamu bawa bekal? Tak, kita bawa bekal. Wow, semua orang bawa bekal Kalau tak bawa bekal, kita tak boleh makan. Sebab? Dia tak bagi situ. Kita kena bawa bekal sendiri. Jadi hari-hari bibik masak? Habis bekal apa? Nasi lemak. Favorite kamu apa? Favorite kamu apa? Fish and chip. Fish and chip hari-hari? Tak hari-hari. Ganti-ganti. Tapi hari sekolah. Gila-gila. Tapi kan selalunya dekat sekolah masa Uncle Rosid dia akan ada kantin yang kamu boleh beli. Kamu ada tak benda yang kamu boleh beli? Makanan. Nanti dah